Boleh tak kita pergi Mekah banyak kali? Bukan niat nak buat banyak kali, tapi rindu pada Nabi. Boleh? Apa tak boleh? Mau rindu janda boleh pergi kita janda. Faham? Rindu Nabi apa tah lagi? Cuma nak kabur sini, daripada kita pergi berulang kali, kalau nak pahala banyak, kita belanja harta kita, beri ke anak-beranak kita hak susah, hak dak ada pitih nak pergi Mekah. Faham? Kita pergi sekali saja, lepas tu tahun-tahun lain kita belanja keluarga kita. Nak dara, pot pupu, 20 pot dara anjing, pot dara buaya, ramai orang miskin. Faham? Kita pergi sekali saja, kita belanja pula anak-beranak kita yang susah. Pahala dia lebih banyak daripada kita pergi setiap tahun. Kalau nak pahala, kalau atas asas nak ziarah Nabi, ada masalah. Okey? Kita nak pergi ke orang belanja dah pergi lah. Kita tak mau naik kapal terbang. Siapa pilot kejut, pergi pula. Pilot dah kenal. Biar kenal dia bawa kapal terbang. Bang. Bilang 18 kali. Naik kapal Mekah 8 kali, kapal terbang 7 kali, pergi dengan jet ski 4 kali. Bang. Pergi dengan backhoe 2 kali. Soalan